Jadi untuk anda, jom kita nak tengok koleksi tradisional Bahari Asyik. Saya kini berada di Hotel Concord Shah Alam bagi menyaksikan pertunjukan Syawal 2025 iaitu pertunjukan fashion Bahari Asyik dengan temanya Santuni Syawal. Dan pada pertunjukan fashion Syawal 2025 kali ini menampilkan koleksi yang seperti biasa kita tahu yang sinonimnya Bahari Asyik, di mana mengekalkan budaya tradisi Melayu apabila si pemakai menyarung baju Bahari Asyik. Dan bercakap mengenai menyarung busana Bahari Asyik, saya kini menyarung salah satu koleksi Syawal 2025 Bahari Asyik iaitu baju kurung riau. Dan seperti kita tahu, pertunjukan fashion pada kali ini agak lain sikit ya, di mana Bahari Asyik mengetengahkan warga emas sebagai model persalinannya selain daripada model jelita. Tahun lepas kami lebih kepada fabric. Ya, tahun lepas kita ada fabric yang unik iaitu telepuk. Kita buat inspirasi telepuk dan kita juga buat tenun. Ya, tahun ini kita lebih kepada design baju-baju tradisional, especially kebaya. Okey, disebabkan kebaya ni hari tu kita sudah diiktiraf oleh UNESCO. So kami di Bahari Asyik sebagai penyumbang kepada dokumentari dan juga booklet ya yang dibawa ke UNESCO. Jadi kami rasa kami patut meraihkannya. Ya, meraihkan dengan menambahkan koleksi-koleksi kebaya yang ada di dalam koleksi kami. Ya, seperti kita dah ada kebaya Kota Baru, kita ada kebaya Empat Dara, kita ada kebaya Bandung, kita ada yang latest saya buat ni kebaya Cik Mek Molek iaitu kebaya Kelantan. Sejak daripada bulan April lepas, kami dah mula sourcing, kami dah mula buat baju, kami dah mula design, dan kadang-kadang kita buat fabric tersebut supaya kena dengan baju yang kami nak tengahkan pada peragaan inilah. Jadi di situlah kita punya hiccups ataupun dugaan. Bahari Asyik ni dia berani pakai kain yang rich, dia berani pakai kain yang harga mahal sikit. Tahniah kepada Bahari Asyik, koleksi yang sangat orang kata mempesona dan juga dapat mengekalkan busana-busana Melayu iaitu baju kurung dan juga jenis fabric sungguh anggun dan cantik. Lebih praktikal lagi saya nampak tahun ni, bukan saja untuk hari raya, boleh dipakai sepanjang tahun 2025. Itu dia tadi, berakhirlah pertunjukan fashion kesemua koleksi Bahari Asyik. Kesemuanya yang saya difahamkan 36 koleksi Syawal 2025 oleh jenama yang tidak asing lagi dalam arena fashion tanah air kita iaitu Bahari Asyik. Jadi kepada mereka penggemar Melayu klasik nak cari pakaian yang sopan, yang klasik, masih mengekalkan warisan Melayu tapi nampak elegan, bolehlah menjengah koleksi-koleksi Syawal 2025 Bahari Asyik dengan tema Santuni Syawal. Saya Hafizah Azmi, Nasi Lemak Kopi O, TV9. Jadi itu dia sedikit sedutan koleksi tradisional Bahari Asyik yang